Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf sad. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita letak pen di atas garisan, buat bentuk bujur menaik ke kanan dan pusing balik ke kiri bawah untuk buat kepala dia. Kemudian, dari hujung kepala tu, kita tarik terus ke bawah garisan untuk buat satu mangkuk yang besar. Huruf sad ni tiada sebarang titik ya. Nampak tak? Dah siap satu huruf sad yang kemas dan cantik. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat kepala bujur dulu di atas garisan, naikkan sikit gigi kecilnya dan sambung buat mangkuk besar melengkung ke bawah garisan, tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf sad ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.